Ada satu video tu viral. Pasal saya hanya sebut dengan mak ayah ni, kita salah ke, kita betul ke, tetap kita salah. Saya sebut macam tu je. Subhanallah, ramai sangat anak-anak yang tulis apa? Ustazah tak lalui apa yang kami lalui. Ustazah tak rasa apa yang kami rasa. Ustazah tak tengok apa yang kami lalui. Ustazah tak pernah ditinggalkan oleh mak. Ustazah tak pernah kena perkataan yang buruk-buruk dengan mak Ustazah. Nak cerita kata apa hari ni? Hak kita duk sebut hak Quran kata ni, bila mana waqada rabbuka, bila mana Allah perintahkan, Quran ajak pada kita, kita tak boleh pilih siapa hak jadi mak kita. Pasal apa? Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah yang paling tahu siapa yang patut melahirkan siapa, siapa yang patut dilahirkan oleh siapa. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala yang paling baik buatkan matching tu kita kata. Allah yang paling baik, Allah yang paling tahu siapa yang patut jadi mak kita. Allah yang paling tahu siapa yang patut jadi anak kita. Allah paling tahu. Bila hidup ini kita tak boleh memilih ibu dan ayah kita, jahat macam mana pun mereka, baik macam mana pun mereka, ia datang dalam bentuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka datang bersama dengan perintah. Perintah apa? Kita ni kalau orang kata kat kita, hang tak ada pilihan dah. Akhirnya apa patut kita buat? Terima bentuk ketaatan. Bila tak ada pilihan, maka akhirnya kita terima. Inilah mak aku. Inilah ayah aku. Kerana bentuk penerimaan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala nak tengok, bukan kita berjaya ke tak berjaya jadi anak yang terbaik. Allah Ta'ala tak nak tengok, bukan nak tengok hang berjaya ataupun tidak menjadi ibu ayah yang menyediakan makanan yang paling sedap, paling lazat, paling terbaik. Tak. Tapi Allah Ta'ala nak tengok hang mampu ataupun tidak nak taat pada apa yang diperintahkan. Ini inti pada ayat Al-Quran yang kita baca.